The UK, man, your coffee sucks. So I've just spent 3 weeks in the UK visiting family, doing a bit of a food tour when it comes to coffee. I had, I think, 12 or 13 coffees while in London, and only 2 of them were very good. So let me... Kopi dekat England memang teruk. Tu dah jadi keluhan biasa bila orang cerita pasal pengalaman minum kopi kat sana. Walaupun budaya minum kopi kat England dah berkembang pesat rupanya, tak semua orang puas dengan rasa kopi kat sana. Satu komen yang selalu je muncul dari orang tempatan maupun pelancong adalah rasa kopi dekat sana terlalu ringan dan tawar. And what's even more concerning is that Costa Coffee, like the biggest coffee retailer in the whole of the UK, have insured their head of taste or head of flavour for £10 million. And it's probably the worst coffee I've ever drank in my life. Start a revolution, because the UK, man, your coffee sucks. Ramai minuman kopi kat sana lebih utamakan campuran susu, sirap atau pelbagai perisa tambahan yang lain. Bagi peminat kopi yang suka rasa pahit, pekat dan aroma yang kuat, pengalaman minum kopi macam tu memang kurang puas. Ramai orang barat percaya kalau nak rasa kopi yang betul-betul sedap, diorang kena datang sendiri ke negara-negara pengeluar kopi. Sebab tu makin ramai pelancong mula menjelajah Asia Tenggara. Malaysia pula jadi salah satu destinasi yang selalu bagi kejutan kepada diorang. Pada mulanya, ramai datang sebab nak cuba makanan tempatan. Tapi tanpa disangka, antara pengalaman yang paling diorang ingat rupanya datang daripada secawan kopi tempatan. Next, we are stopping somewhere that is way more local. This is called Starbright Coffee. It's a classic kopi tiam. Can we have the kopi and tea? Coffee take away. Ice. Ice take. All right. This is a coffee, ice, in a bag. It's way stronger than what we just had, the coffee at the other place. Really? This coffee tastes like roasty, like a really dark roast, like chocolatey. Because it's roasted, it's kind of like super roasty. Every day, if I had a little scooter lived here, I would grab this and hang it on my scooter while I'm riding to work. Salah satu sebab ramai orang barat suka kopi Malaysia ialah sebab karakter rasanya yang memang kuat. Dari tegukan pertama lagi, rasa kopi tu terus jelas tanpa perlu teka-teka. Aroma kopi yang disangai dengan baik digabungkan dengan rasa pahit yang seimbang buat pengalaman minum kopi jadi lebih puas. Bukan setakat kopi hitam je. Yang menariknya, minuman kopi kat banyak kafe di Malaysia pun memang rasa dia padu. Walaupun dicampur dengan pelbagai bahan, rasa kopinya masih jelas dan tak hilang. Perkara ni sendiri diakui oleh ramai orang barat. Okay, so my question is, why does the UK not have this coffee place, and why has nobody ever told me about this before? And yes, I know there are so many good places to get coffee here in KL, but this is becoming a favourite of mine. Okay, so I've ordered the iced white chocolate latte. Oh my god, so good. Wow. Selama ni, Malaysia memang dah dikenali di seluruh dunia melalui pelbagai produk terkenal. Antaranya durian yang berjaya tarik perhatian pelancong antarabangsa. Tapi sebenarnya, negara ni juga ada potensi yang sangat besar dalam dunia kopi. Budaya minum kopi yang dah lama bertapak, cara bancuhan yang tersendiri dan karakter rasa yang kuat menjadi kelebihan untuk memperkenalkan kopi Malaysia ke pasaran dunia. Tambahan pula, makin ramai pelancong asing yang beri maklum balas positif selepas merasa sendiri kopi kat sini. Kalau potensi ni terus dibangunkan, tak mustahil satu hari nanti Malaysia akan lebih dikenali sebagai salah satu destinasi kopi terbaik di dunia.